Piu, hai korang semua, macam biasa saya akan buat konten lagi. Dan sekarang belum apa-apa korang. Okay. Kali ni konten yang saya buat bukan konten yang saya sebelum ni yang saya buat konten lawak-lawak random tu, bukan. Tapi konten kali ni saya serius, saya akan buat konten video ni sebelum saya berjaya buat YouTube korang. Macam tu lah. Saya tahu korang, walaupun sekarang ni saya belum naik dekat YouTube korang, tapi saya tetap buat juga YouTube ni korang. Walaupun belum naik, saya tetap berusaha upload korang. Tapi saya percaya korang, lama-lama sekarang, walaupun saya punya video sekarang tak macam orang lain, tapi saya tak kisah sangat tu korang. Tapi sekarang yang saya kisah usaha korang, okay. Tapi ya itulah korang, macam ni lah yang korang nampak saya sekarang ni tengah bercakap depan korang. Okay, bercakap pasal YouTube dan motivation untuk korang yang juga YouTuber lain. Bukan saya seorang juga, tapi ada yang lain juga korang yang tengah berusaha juga sekarang ni. Oleh korang, saya tahu nanti yang tengok video saya sekarang ni kemungkinan akan nostalgia tengok saya dah naik nanti korang, okay. Tapi bukan untuk korang yang tengok video ni sekarang, tapi untuk tahun yang akan datang yang klik video ni lagi korang, okay. Klik video ni sebab apa? Sebab nak tengok saya video lama. Betul ke ni? Ni video abang saya dia yang dulu video sebelum dia berjaya buat YouTube. Kocak korang. Okay. Betul korang, macam tu korang. Hari ni konten yang penuh banyak bercakap je korang, okay. Sebelum penuh bercakap, dan konten sebelum ni saya pernah buat banyak buat aksi je korang. Tapi kali ni saya nak buat konten bercakap-cakap pasal berjaya buat YouTube ni korang. Okay. Saya tahu yang korang tengok video ni pun mana tahu dari korang ada yang YouTuber juga ke apa. Okay. Tapi support dah support lah korang. Saya tak tahu apa yang akan terjadi masa akan datang dekat saya punya channel YouTube ni korang. Dan saya percaya saya akan berhasil juga korang semua. Motivasi saya kepada korang, walaupun korang jangan nyerah, walaupun video yang korang buat tu macam siput, macam tak naik, stuck. Jangan nyerah korang. Korang jangan apa tu? Korang jangan nak terus kata aku gagal lah apa. Bukan korang, bukan gagal, bukan bermakna korang gagal, tapi bermakna korang belum cukup lagi untuk berhasil lah tu korang. Korang kena kuat mental. Okay. Dan sekarang saya tetap tak tahulah korang nak buat macam mana ya korang. Tetap berusaha dan buat. Saya buat je korang, saya buat sampai saya berhasil. Minta maaf korang terlalu kocak. Ya, saya memang macam ni korang. Okay. Saya memang macam ni korang. Korang jangan nak hairan apapun. Macam tu lah korang, saya kongsi perjalanan saya ni korang. Mana tahu video ni akan datang. Ramai yang klik dan tengok Abang Zaidul ni dah berjaya. Tak tahu korang, saya cakap macam ni mana tahu apa tu memang betul-betul nyata dan realiti. Ya, realiti lah korang akan terjadi betul-betul. Dimakbulkan lah korang, okay. Hari ni saya cakap je tapi saya buat juga korang, okay. Buat juga yang korang buat. Jangan korang kan, okay. Inilah saya sekarang ni, dan saya sebenarnya tak nak cakap panjang-panjang, tapi dah terpanjang juga video ni. Panjang lah saya, lantak lah korang, okay. Yang penting video ni adalah pasal sebelum saya berjaya korang. Yang penting panjang-panjang ni biar korang puas tengok. Betul korang, puas korang Kenapa saya gelak-gelak ni korang? Memang macam ni korang. Tak ada yang lawak ni korang. Tak ada yang lawak, okay. Saya tak tahu korang, saya memang macam ni. Dan video ni saya mungkin tak ada edit apa-apa, kosong je korang macam ni. Yang tengah saya bercakap sekarang ni macam real time, okay korang.
Saya mungkin kena bercakap lama sikit, okay, biar rasa puas. Biar rasa puas korang semua, biar korang tengok. Korang, saya malas nak kocak-kocak, okay. Terima kasih tau korang yang tengok video ni dan sanggup tengok saya punya perjalanan, okay. Perjalanan yang jauh. Tak tahu bila saya akan sampai, tapi saya akan buat juga, insyaAllah. Saya akan berjaya juga buat YouTube korang, okay. Relax korang, belum habis lagi. Belum habis lagi korang, relax, okay. Dan satu lagi korang, tetap semangat. Saya tetap semangat buat YouTube juga korang sampai berhasil. Tak tahu sampai bila, sampai berjaya dan naik gila-gila lah kalau korang. Saya rasa saya dah tak nak panjang sangat. Saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya korang semua. Terima kasih yang korang dah tengok video ni, yang klik video perjalanan saya buat YouTube. Video ni apa nama tajuk video ni? Video ni yang tajuk saya akan letak apa ni korang? Video ni saya sebelum berjaya buat YouTube. Macam tu lah korang. Kalau korang jumpa di next video. Jaga diri korang semua. Bye korang.